Saya jumpa Better Life ni makin Better Life. Kita dengar pengalaman diorang sendiri setelah diorang menggunakan Total Man Better Life ni, macam mana Total Man ni boleh mengubah kehidupan diorang, ya? Kita sebagai kaum lelaki. Dan ikut saya. Hidup kat mana? Saya duduk di Tanjung Karang. Tanjung Karang. Tanjung Karang, Selangor. Jadi Haji ni adakah ini botol yang keberapa Haji dah makan? Saya ingat belas lah. Oh, jika dah banyak dah. Sebelum ni saya pergi hospital cek masalah ni apa kencingnya macam slow, perlahan. Okey. Bila duduk tu lama dalam bilik air. Oh, macam tersumbat macam dia macam tersumbat. Tak lawas lah. Lepas tu bila terlampau nak kencing pula dia boleh tak sempat ke tandas, dia terkeluar. Oh, okey. Dia feel daya tahan tu dah kurang kan. Okey. Dan jadi tu saya yang sentiasa mencarilah. Sebelum tu saya pergi hospital jugalah. Jumpa doktor pakar. okey. Dan buat scan apa semua, dia kata saluran tu disempit lah, makin sempit. Okey. Tapi dia bagi ubat lah, macam 2 jenis ubat. Satu warna biru, satu macam keputihan, makan malam. Okey. Tapi macam makan tu tak rasa berkurang. Macam okey. Macam efek tu tak ada sangat. Tapi saya sambil tu mencari jugalah herba-herba. Bila kita sakit, kita cari ubat lah. Okey. Buka di Facebook apa semua, kita tengok. Sebelum tu saya pernah juga makan macam ada produk lain tapi tak jalan. Dan kalau YouTube ni kadang-kadang kita pun nak percaya, kadang-kadang kita pun was-was kan. Okey. Tapi bila saya jumpa Better Life tu, saya ulang-ulang Better Life, baca dia punya penerangan tu agak saintifik. Dan ada testimoni tengok lain macam lah. Itu yang membuatkan abang nak try tu. Itu yang saya cuba tu. Itu yang saya order mula-mula. Saya ingat saya mula-mula order 5 botol. Oh, terus order 5? Okey. Tiga botol. Ada ni lah. Jadi ada penasihat di syarikat tu. Dia kata mula-mula minggu pertama makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Kita ikutlah. Okey. Dia kunyah kalau boleh. Dan kalau tak boleh telan je. Okey. Jadi pada sebab ada orang yang tak boleh rasa dia punya herba tu. Tapi saya telan je mula-mula. Tapi bila saya kunyah, okey juga. Lepas seminggu, 2 minggu, pihak company tanya lagi. Ada satu, nak tanya feedback kan? Satu dari syarikat lah. Bagus lah pada saya bila ambil berat macam tu, maknanya dia sungguh-sungguh nak berniaga. Ya. Yang memang rasa ada perubahan lah sikit-sikit. Ada perubahan ya. Lepas tu bila habis saya order lagi. Ada ni. Jadi sampai sekarang ni lah saya rasa pergi hospital ada juga kemudian pergi check lah. Dia kata kurangkanlah makan satu jenis je. Maknanya dia dah ada improvement lah. Tapi saya dah tak makan. Saya jumpa Better Life ni makin Better Life. Maintenance je lah. Kadang-kadang saya oleh kerana banyak tu 2 saya sekali makan. Tapi 1 pagi 1 malam pun lagi okey lah. Tapi pada asalnya abang 2 biji pagi 2 biji malam tu masa permulaan kan. Lepas tu sekarang ni dah tinggal 1 pagi 1 malam kan. 2 juga. Sebab macam baru ni order 4 botol. Makanlah 2. Tapi oleh kerana herba kita tak bimbang. Macam herba ni saya tak bimbang, lebih pun lagi bagus.